Aisyah. Hai, saya Miss Rina. Miss. Ari. Hai. So, apa plan kita hari ni? So, hari ni kita akan pergi 3 tempat menarik Bajet bawah 100 di Kuala Lumpur. Tada! So, aktiviti yang pertama kami berada di Forest Skywalk Jejata Streamer. Ini adalah laluan permulaan kami untuk mendaki Forest Skywalk, tangga pertama yang membawa kami ke atas. Langkah demi langkah, kami teruskan pendakian. Semakin tinggi, semakin mencabar, tapi semangat tetap kuat untuk sampai ke atas. Untuk masuk ke Forest Skywalk ni, harga tiket hanya RM20 sahaja tau. Dari sini, kami dapat lihat pemandangan sekitar yang sangat menenangkan. Dan itu adalah tangga setinggi 50 meter yang bakal kami naik. Kami semakin hampir dengan tangga 50 meter. Dan dari dekat memang nampak sangat tinggi dan mencabar. Wow, bestnya. Tinggi. Yeay, Alhamdulillah. Akhirnya kami telah sampai ke puncak Forest Skywalk setinggi 50 meter. Fun fact, Forest Skywalk ini dibina untuk membolehkan pengunjung menikmati view hutan dari ketinggian tanpa merosakkan ekosistem semula jadi di bawah. Tengok tu, kami sebenarnya gayat tau, tapi sangat seronok. Penatnya. Penat juga kan? Kan? Tapi best gila. Best gila. So, what's next? Jom kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Yeay, aktiviti yang Kedua. Jom. Sini. Kat mana? Situ. Oh. Jadi aktiviti kita yang kedua, kita berada dekat Taman Tasik Titiwasa. So, apa kita kat sini? Okey, kalau nak tahu, jom ikut aku. Jom, cepat. Kita dekat sini. So, kita dah buat aktiviti berkayak. Jap, sebelum tu. 1, 2, 3. So, apa tunggu lagi? Jom. Tahu tak, Taman Tasik Titiwasa ni dulu bekas lomba biji timah tau. Sekarang jadi tasik rekreasi yang cantik untuk aktiviti air macam berkayak yang harganya serendah RM15 seorang. Waktu petang paling cantik tu kayak. Boleh enjoy sunset tenang atas air. Untuk selingan, kami singgah ke kedai makan famous dan estetik White and Black Lakeside Restaurant. Sambil layan view yang cantik, kami juga order hidangan makanan dan juga minuman yang sangat sedap. Masa ni suasana memang sangat tenang, sambil makan, sambil enjoy view dan tempat yang sangat selesa. Alhamdulillah. Kenyang. So, sampai sini je lah kan aktiviti kita kan? Kejap. Kenapa? Foto tu. Mana? Kejap. Mana? Siapa cakap kita dah habis? So, untuk last aktiviti kita pada hari ini, kita berada dekat Seaworks Batik Workshop. Kat sini korang boleh design batik sendiri, hands on. Harga serendah RM10 hingga RM30. Kejap. Okay, so dah kita pakai ni, baru kita boleh mewarna. Yay! So, Tak perlu pandai melukis pun. Instructor akan guide kita step by step. Selain fun, aktiviti ni bagi peluang kenal seni tradisional Malaysia dengan cara yang santai. Lepas siap, hasil batik boleh bawa balik sebagai kenangan atau hadiah. Kenangan paling indah datang dari apa yang kita rancang bersama. Hari itu, kami bukan sekadar siapkan tugasan, tapi cipta pengalaman baru sebagai kawan. Setiap langkah dan senyuman jadi lebih bermakna. Gelak tawa dan setiap momen jadi kenangan yang akan kami simpan selamanya. So, inilah kita orang punya.
okeylah korang, sampai di sini sahaja kita punya vlog untuk hari ini. So hopefully korang enjoy our video. See you guys in our next episode of Let's Cation.